Terus your M akan sama dengan 4. Dah settle. Yo, hello and assalam gang. So hari ni kita nak tengok video lain pula. Hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita nak buat pasal function. So jom kita buat. Okay. So apa soalan ni cakap? Dia cakap given that the function, dia bagi function fx equals to 4x plus a over 5. So and f inverse x equals to apa ni? Bx plus 14 over 8. Then dia cakap a and b are constants. Okay, dia ajar. Then A1 minta apa? A1 dia minta pula lah, dia nak value of A and B. Macam mana kita nak dapat A and B ni? Okay. Santai je bro. Tengok ni. Okay. So idea dia mana? Okay. You nampak? A ni dekat Fx. Okay. And B ni dekat F inverse X. Satu kat F inverse, satu kat F. So leceh lah. Dua-dua benda yang lain. Okay. So macam mana kita nak senangkan kerja kita untuk dapatkan A dengan B? So you kena samakan dia. Meaning apa? Meaning if satu F inverse X, satu Fx, you jadikan dua-dua F inverse or jadikan dua-dua F. Okay. So for this case, I akan buat jadikan dua-dua F inverse lah. Okay. So kita tahu, okay, so salin balik. So kita tahu Fx kita equals to 4x plus A over 5. Okay. Then from here, how do we get our F inverse? Okay. So basically, kita akan dapat F inverse X kita jadi apa? Okay. So ni kalau you tak tahu macam mana dapat F inverse, okay, I will make a separate video on it lah. Tapi you try and revise balik macam mana dapatkan F inverse. You can let Y semua tu lah. Okay. So ni akan dapat 5x minus A overkan dengan 4 gitu. Okay. Tapi tu F inverse from yang kita buat yang sini. F inverse yang soalan bagi ada? Ada sini. Dia ni macam kenapa kena buat macam ni? Nanti you tengok. This is the reason why. So F inverse X equals to Bx plus 14 over 8 Okay, so lepas dapat sini, apa you nak kena buat? Okay, basically sini dah F inverse juga, kanan ni pun dah F inverse. So basically you nak buat apa? You just compare je dua ni. Gitulah. So you need to have apa? Your comparison skills lah untuk you solve this question. Okay, so macam mana kita nak buat ni? If you tengok bawah ni, satu ni 4, satu ni 8. So nak buat apa? Yang ni kita jadikan dia 8 juga, supaya you boleh nampak lah dua-dua dah sama. Okay. So apa nak buat? Sini darab 2. Tapi jangan bawah je darab 2 gak. Atas pun kena darab 2 Okay. So nanti dapat apa ni? Okay. So we will get F inverse X akan dapat ini jadi 10x minus 2a overkan dengan 8. Gitu. Lepas tu yang kanan ni just bawa A turun. Then I want you to see. Okay, tengok ni. Ni dah 8, ni dah 8. Okay. Then you compare. Okay. Apa yang depan X? Ni B. Apa yang depan X? 10. So terus you dapat your answer. Ni 10, ini B. So terus kita tahu B kita 10 gitu. Okay. So macam dapat A pula? Okay. Tengok yang A. Ini kan tak ada X yang kanan ni. Yang kiri ni tak ada X juga. So basically negative 2A equals to 14. So A kita sama dengan berapa? Negative 7. Gitu je. So dapatlah your A dengan B macam tu je. Okay. Lepas tu nak buat apa? So the second question dia tanya apa? Dia tanya if F inverse M equals to 4, terus nak M. So macam mana tu? Sebenarnya question 2 ni pun senang dia santai je. So you just buat macam ni. So F inverse M macam mana ni? Okay. So macam ni you just, okay, nampak tak? Ada dua benda ni. Ada F dengan F inverse. Dia sebelah-sebelah. Meaning apa? Boom. Apa tu? Dia cancel. So apa? Kalau dia tahu A darabkan dengan A equals to negative 1 dapat apa? Jadilah 1. Ini pun jadilah 1. So M darab 1 dapat apa? Dapatlah M. So dari situ terus your M akan sama dengan 4. Dah settle.